Assalamualaikum. Kembali bersama saya Dina Nazir. Dan juga saya Fali. Yes, ini adalah Borak Selebriti. Dan Borak Selebriti adalah satu podcast di mana kami membawakan seorang legend. Betul. Yang dah berkhidmat dan dah berbakti pada industri hiburan tanah air untuk jangka masa yang lama. Dan juga minggu ni bukan calang-calang lah. Bukan. Sebab beliau pernah jadi gangster, pernah jadi orang baik pun pernah. Dan beliau mula dalam industri ni pun sebelum saya lahir. Lama. Ya, lama betul. Lama. Dan beliau dah main semua filem, dah tele, dah drama, apa lagi. Dan karakter-karakter yang dipegangnya juga pelbagai. Banyak. Dan bagi Dina, dia antara orang yang sangat ikonik kerana bila kita bercakap tentang bangsa yang dipaparkan di layar perak, di TV, dia antara orang yang kita sangat close to because we watch him daripada kita kecil lagi kan. Betul, setuju. Jadi boleh diperkenalkan balik. Jadi minggu ini kenapa? Saya ada soalan. Silakan. Ni baru ni. Kenapa? Ni baru ni. Ni saya janggut Italian ni baru ni. Nak jadi orang kata matang sikit. Jadi look pun kena matang lah. Okey, minggu ini kita bersama dengan Kenji Sawahi. Hello, saya Kenji Sawahi. Konnichiwa. Hai. Sawahi sounds Japanese. Yeah, Kenji is a name of Japanese. Betul. Okay. Jadi adakah itu nama sebenar? Tak. Waktu masa saya asal dari kampung. Okey, kampung saya Kangak Perlis. Okey. Guat Seawi. So kita budak luar kampung. Saya datang KL sebab nak lanjutkan pelajaran. Okey, sama belajar. So saya masuk TAR College. Bila sampai KL, dia jadi lain suasana. Sebab budak kampung kita tak ada nim grammar tak ada. Akau, abeng, ahwa, Muhammad datang. Macam tu je kan. So datang KL kita tak boleh bergaul dengan orang-orang kat Pekan ni. Okey. So orang Pekan ni Steven lah, Joseph Patrick lah. So bila ada grammar, dia baru ada awet. Kita kampung-kampung dari jauh kita pandang lain. Jangan sakit hati, tak boleh. Aku kena cari jalan untuk selesaikan benda ni. So cari satu nama grammar. So mula-mula cari orang nama English. So masa tu Dr. Tun Dr. Mahadil. Dia announce kita look east. Okey. Pandang ke barat. Pandang ke barat. Pandang timur. Pandang timur. Pandang masa tu Jepun dia kemajuan dia lanjut ke langit. So masa sekolah menengah saya ada dengar lagu-lagu Jepun. Tengok drama Jepun. Masa tu belum balik Korea lagi. Semua Jepun. Betul. So saya cari nama Jepun. Lain dah lain. Okey. Bila saya dapat nama ni, saya cari dapat nama ni baru sah dah awet. Sebab dekat TAR College dia banyak parti. Serius lah. Welcome party lah, apa parti kan. So kalau kita tak ada, kita nak nari pun tak boleh, nak enjoy pun tak boleh kan. Kita kena diam, duduk macam kucing je, duduk diam-diam. So bila dah start ada nama grammar tu, orang dah boleh terima kita. Sebab dia dekat KL orang cakap English, cakap Cantonese. Di kampung kita cakap Melayu, cakap Hokkien. Dia lain suasana. So you kena sesuai diri untuk masyarakat dekat Pekan ni. So masa itulah saya dapat nama Kenji Sawahi ni. Serius? Lepas ada nama glamour baru ada girlfriend. Tapi itu kira bang, letak Kenji terus melekat sampai sekarang ataupun sebelum ni ada nama lain? Dekat sampai sekarang. Masa tu tahun tak silap saya 81 ke 82 macam tu. Okey. Masa belajar lah sebelum dunia glamour dah ada nama glamour. I see. Sebab terpaksa. Nak blend in. Yelah. Jadi masa tu belajar dekat college di Kuala Lumpur daripada Kangak. Perlis. Jalan PKL ambil jurusan apa? Masa tu dekat TAR College kita masa tu komputer. Baru mula. Ya, betul. So saya belajar data processing and programming. Masa tu komputer bukan canggih macam sekarang. Tak ada laptop tu yang buruk-buruk besar-besar.
dia punya Keyboard. dia punya hard disk pun kita pakai yang Floppy. disk Floppy tu yang masuk ke betul. tetak letup. Kena lock, kena buka macam-macam. Ya. Masa tu belajar tu. Oh, komputer. Bestnya. IT lah kiranya. IT. Kan? IT. Tapi lepas belajar saya tinggal kat cikgu balik. Tapi habislah belajarnya. 2 tahun je sertifikat je. Okey. Sijil. Okey. And then, habis belajar tu abang buat apa bang? Sebab saya sebelum after form 3, form 4, form 5 saya pergi vocational. Okey. Vocational saya ambil course elektronik. Elektronik. So saya tahu repair radio dan TV. Oh. Masa tu belum ada colour TV lagi. Okey. TV black and white dengan radio. Radio yang pusing tahu yang pusing. Lepas tu masa keluar college, banyak yang pergi kerja bank. Kan dekat kaunter. Boring lah kerja macam tu kan. Okay. Dia dalam gaji pun tak tinggi, 200-300 je. So saya pergi dapat tengok iklan dekat Batu Road Supermarket. Dekat Chowket. Okay. Kan Batu Road Supermarket yang besar tu. Sebab masa belajar tak college, saya tinggal kat Setapak. Okey. So masa tu minibus lagi kita pakai. Ya. Orang budak-budak sekarang apa minibus? Bahasa mini dia. Tak, Google. dia minibus. Okey. Minibus. Kita bayar 50 sen, dia sampai Coket. bandar tempat yang kita nak pergi. So dapat kerja dekat supermarket, Batu Road dengan keramat belakang dia, branch dia. Okey. So saya jadi technician. Saya jaga untuk repair radio TV, jaga elektrik dekat supermarket dia. Gaji masa tu 250 je. Oh, okey juga. Sebulan. Tapi nasib saya memang malang. Oh, kenapa bang? Bulan pertama bila dapat gaji, hari ini dapat gaji. Seronok sangat. Gembira. First gaji ni. First gaji kan. Lepas tu masuk kat wallet, balik. Naik minibus. So orang belakang berhempit-hempit, orang ambil. Oh no, pickpocket. Pencopet. Okey. Pickpocket memang dia kalau dia ramai orang naik, dia mesti hempit. Ya. Yang tinggal 2-3 orang ke 3-4 orang yang tak naik tu, semua tu pickpocket. So bila saya kena tarik tu, tapi orang belakang dah tolak saya. Tak perasan lah. Saya perasan. Tapi tak sempat nak tengok. belakang semua ramai tolak you nak sangat. naik. Tak tahu siapa. Lepas tu Okey. terpaksa lah. Masih baik collect tiket tu orang baik. Dia tahu apa yang jadi. So dia langsung tak ambil duit dengan saya. Sebab masa tu poket dah kosong. Okey. Dan memang Girl. keesokan hari, so tak ada duit nak naik bas. Cari siling-siling yang selalu tinggal kat poket tu. Ambil siling tu, naik datang minta dengan jumpa manager nak pinjam duit. Pinjam dia kata you baru 1 bulan kerja. Mana saya tahu you orang baik ke orang jahat ke. You pinjam nanti besok you tak datang kerja macam mana? Yelah. So dia tak bagi. Tengah-tengah nak makan tak ada duit semua kan. Nasib baik supervisor, dia memang percaya apa yang terjadi pada saya. Okey. Dia pinjam 180 untuk nak tanggungkan bulan tu. Wow. Dia pinjam ke abang Padahal baru kenal tu. Baiknya. Sebab tu dia dah ajar saya. Ada satu klik datang kerja pun, dia datang hari ni kerja, besok nak minta pinjam. Manager tak bagi. Saya pula keluar 180 pinjam tu dia. Itu untuk awak tahan bulan itu tahu kenapa awak bagi ke orang lain. Sebab kita pernah berlalu. Okey. So kita tahu perasaan tu. Oh dah lama Kan? lah lepas tu lah. Lepas tu dah lepas 2 bulan macam tu kan. Orang datang. Okay. So saya orang ajar macam kita jadi penunjuk lah kan. Kita guna benda yang bagus, kita bagi balik kita jadi contoh balik rakan. Kawan tu kita kawan sampai sekarang. Okey. Wow. Yang abang pinjamkan 180 tu. Saya pun tak sanggup dia tak anggap dia boleh datang bayar balik. Lepas 3 bulan dia datang balik. Okey. Dia bayar saya balik, lepas tu dia belanja saya makan. Dia pula bawa saya pergi kerja lain. Wah, Okey. Okey, lepas technician tu kerja lain pula. Okey. Sebab technician dia 250 je. Dia dah kidnap. Lepas tu duit, lepas tu boleh lah ada dalam 250 pun ada lebih kurang 100 dapat simpan lagi. Bakilah. Okey. So masa tu saya lah
tiap-tiap hari buat OT. 10 sampai 10. Dia kalau 8 jam dia sampai 6 ke 7 dia dah ambil kerja. Tambah lagi Tapi 2 untuk jam, 3 jam. nak dapatkan gaji tak ada kerja lain, OT. tak ada cari OT je. Sampai lepas 2 bulan OT tu penuh. Sebab dia OT dia kira katalah 1 bulan 26 hari. Okey. Okey, setiap minggu 1 hari Ahad cuti. Tapi dia OT dia boleh kira sampai 20 hari je. Okey, Enam dah hari maksimum. bawa ke depan. Okey. So bila dah 3-4 bulan dia dah Lebih belum lah. start Lebih kerja dia OT dah penuh. Dah jalan. Betul Dia jalan Betul dulu. Manager complain. Ya. Nak control OT. Itulah rasa kenapa kontrol saya nak cari duit je bukan nak cari duit. kan. Niatnya memang nak cari duit. Sebab tu kawan tu jumpa saya, dia cerita dia pergi kerja singer. Okey. Singer pergi door to door untuk jual sewing machine, Salesman. peti sejuk. Saya pun cakap penyanyi. Oh, menawan keluarga bahagia. Kan? So dia pergi jadi salesman. Tapi dia mesin kena jahit. ada pengangkutan motor ke apa, nak pergi Bawa barang. sewing, nak pergi canvassing kan. So dia ajak saya. Masa tu dia boleh dapat 1,200 lebih 2,000 masa tu. Okey. Jauh. Itu yang menarik. yelah. Jauh dia tak ada control you. Lepas tu masa you Flexible. control sendiri. Yelah, flexible. yelah. Lepas tu menarik saya lah. Saya ikut lah. Dia pula yang tolong saya balik. Okey. Dunia ni macam ni. Bila Betul. kita positifkan, dia akan jadi lebih positif. Betul. So dia pula, saya tak ada kenderaan, dia bawa motor yang bawa saya. Oh, bagus. Pergi canvassing. First year saya masih ingat lagi, saya buat saya dapat satu customer nak minat ambil sewing machine. Okey. Kan, mesin jahit. Mesin jahit, okey. Dia punya bond, dia punya Commission. commission dalam 100 ke 120 je. Okey. Masa tu saya tak tahu nak buat. Dia tolong saya buat dan Okey. bagikan sales pada saya. 100%. Yes. Wow. Baiklah Kita kawan tengok macam ni. bila kita tolong. Kita tolong orang, benda tu akan pulang balik bagi kita. Ya. So saya percaya sangat dengan Kama Sutra ni. Betul lah. So Dia apa yang kita buat, kita yang penting kita hadap Tuhan je. Yang lain kita tak penting sangat. Ya, ya. Orang cakap Betul. apa ke, orang nak kata apa ke. Betul. Kita jangan kisah sangat. Yelah, buat baik dia balas kita, baik. buat baik dibalas baik. Apa-apa pun yang kita buat, insya-Allah ada yang Dia akan pulang. dia Ya. akan Dia akan pulang. balik. Okey. Dia masa tu lah hidup saya berubah. Lepas 1-2 bulan saya beli motor. Motor tu Honda Wow. Fame. Okey. Oi, Honda Fame. Fame. Okey. So motor tu lah saya boleh bawa dari Johor sampai Perlis. Tapi Betul. betul. Belum highway lagi. Belum highway lagi. Belum highway. Motor ni kuat tau nak. Wow. Saya pergi Johor, tengok bapak saya kat Johor Muar. Okey. Lepas tu tok nenek saya Kat Perlis. kat Perlis. Okey. Raya masa tu Pulang lah. kali. Hujung ke hujung. Minum dulu. Berapa jam tu? Kalau dikira berbelas jam tu sampai. Iyalah. Bawa motor tahu bukan kereta. Kalau kereta tu duduk. Yang ni menunggang. Muka pun dah jadi tak ada rasa lah. Kebas. Kan dia sebab masa tu tak ada frame, tak ada apa lagi. Tak ada visor. Tapi Dia kental sampai lah jalan semangat. sebab dia masa jalan lama selalu you boleh ada start jalan, you akan jumpa warung. Okey, berhenti-berhenti lah. Macam R&R lah. Seronoknya. Ada tak jumpa benda-benda pelik? Tak nak tanya benda lain. betul Dia pula. tetap nak pergi ke situ. Tapi satu kira zaman yang sangat menarik lah kan. Itu yang mendewasakan Abang Kenji. Itu yang mengajar Abang Kenji tentang dunia. Itulah itu yang belajar buat baik, dibalas baik. Lepas tu cara nak cari duit, independen. Ya, okey. Kita masih lagi tak masuk lagi dalam industri Belum. seni ni Ni tau. masih perjalanan kehidupan. Okey, selepas menawan keluarga bahagia bang. Abang ke mana pula bang? Kerja apa pula lepas tu bang? Lepas tu saya pernah kerja banyak. Saya pernah banyak kerja sebab singer saya berhenti sebab kawan saya juga yang bawa saya yang masuk sama tu, bidang yang sama. Okey. Dia ada salah faham dengan manager. Okey, konflik. So, okey.
dia berhenti kerja. Saya tak ada apa-apa pun, saya terus berhenti. Ikut dia. Brotherhood. Saya ikut je. Brotherhood kuat Saya ni. kata you berhenti, aku berhenti juga. Okey. Itu je. Masa tu gaji lumayan, 1,200, Ya, besar. 2,000 lebih kan. So masa 80-an gaji tu besar tau. Ya. Betul. Saya terus berhenti juga. Okey. Dia berhenti, aku terus berhenti. Tak ada alasan apa. Tak ada. Aku sekarang fikir balik, kenapa aku buat. Aku tak tahu. Ya, problem dia Kenapa aku pula berhenti? Demi kesetiaan dan brotherhood. Ya, Okey. brotherhood. So sebab tu kita boleh kawan sampai sekarang. So masa tu saya pernah kerja banyak. Pernah kerja kat Selayang Pasar. Jadi penjual ikan. Oh. Dia sub agent. So pagi-pagi pukul 2-3 dah pernah pergi pasar. So aturkan Ikan semua. ais ke ikan semua. So dia show agent. Saya pernah kerja sebagai dekat pasar Borong Selayan. Okey. Pernah kerja dengan uncle saya. Uncle saya dia adik pada bapa saya. Okey. Dia orang kaya raya. Dia sebenarnya dia yang create Dreamland. Oh. The mattress, free mattress. Dia yang create. Wow. Dan sekarang dia ICT punya bos. I see. Itu uncle saya. Kenapa masa berpindah ke KL tu tidak ke arah uncle. family tu? Saya cuba nak independent. Okey. Nak survive sendirilah. Masa tu kita muda, kita tak takut mati. So nak langgar je. That devil. Kan? Kita dah semangat kan. Apa latang je kita langgar. Kan? Betul lah. Masa tu kita modal kita banyak kan. Kita tak takut kalah. Okey. So saya pernah kerja. Lepas tu saya pernah kerja DJ. Oh, okey. Yang mixing disc dekat Kelab. dekat night club. Dekat club. Dekat kelab. Stargazer. Okey. Dekat jalan Masjid India. Okey. Atas tu. Bila pula dia belajar DJ saya pula? dekat dengan DJ. Pernah pergi 2-3 kali dah kenal. Lepas tu berkawan. Lepas tu dia ajak lah. saya macam mana mixing. Bukan sekarang yang CD tu mix dengan machine. Dia kena mix dengan beat dia. Ya. Dengan album yang hitam putih tu. Ya. So kita mix. Manual tahu mixing. Masa tu lepas tu baru nampak iklan. Ada keluar iklan untuk sekolah lakonan. Di Okey. sini bermula. Okey, inilah perjalanan seni Kenji Sawahi bermula okey. Lepas tu pergilah interview. Okey. Kan? Minat. Sebab kenapa minat? Mungkin keturunan saya. Okey. Okey. Ibu bapa saya pelakon Chinese opera. Okey. Sebab tu saya bukan lahir kat sini. Saya lahir kat Sabah. Okey. I see. Mungkin masa tu Berjalan. dia dah ada show kat situ. Ada tua. Dia ada sebab show dia selalu kat Brunei, Sabah, Sarawak, Okey. Semenanjung. Okey, Borneo lah. Hingga Singapura mereka Okey. pergi. Oh, merata. So dia Hokkien punya Chinese opera. Mungkin masa tu dia rasa mungkin saya akan lahir lepas bulan. Lambat lagi. Lambat lagi kan. Tiba-tiba saya nak keluar juga kan. Nak tengok show mak. Dia nak keluar juga. So, masa tu lah. Okey. Oh, masa tu. Jadi terlahirlah Di Sabah. Di Sebab tu Sabah. IC saya 12. Okey. Dan surat Surat lahir beranak. saya Citizen of United Kingdom. Macam mana tu bang? Sebab masa tu under British Colonial. Okey. Oh, patutlah kalau di Google memang betul. Lahir kat Sabah, duduk Perlis, mak ayah dekat Muar. Ni macam mana ni kan? Susu galon tu. Dia memang dia ada gambar saya yang kecil-kecil. Okey. Lepas ada stamp Queen Elizabeth. Dahsyat ni. Citizen of Lepas UK, tu United Kingdom. dia dah tulis Citizen of United Kingdom. Saya simpan sampai hari ni. Wow. unik. Mahal tu bang. Betul. Kan? Dah tak ada lah. Oh, yelah betul Itu lah. yang saya keturunan saya minat sangat tentang wayang ni. Sebab saya masih kecil saya ingat lagi. Bila sekolah menengah ke, duit kita kat sekolah rendah 50 sen. Sebab masa tu satu bol mie lemak. stok pun sekupang 10 ke 15 sen. Kita polis panggil sekupang. So
bila nak tengok wayang, Bobby dengan Hati Mary Shati yang gajah selamatkan anak dia. Okey. Dia tayang sampai sebulan lebih. Oh, Tiap lama. hari saya pergi. Okey. Duit tak ada. Macam mana saya nak masuk? Macam mana masuk? Saya tunggu bila dia buka pintu, ramai-ramai masuk. Siapa-siapa yang anti Selit ke je. tak, saya pegang tangan dia. Macam anak. Macam anak dia ke macam adik dia, saya ikut masuk. Pandai. Akal panjang lah Nak masuk dalam je. Okey. Kalau dia penuh, saya boleh duduk kat Kaki lima jalan kaki dekat tangga. tangga tu. Saya duduk tengok. Janji macam dapat tu. tengok. Janji dapat masuk. Okey. Tapi saya fikir balik, yang collect tiket tu mesti Cham. Of course lah, Budak hari-hari. dia tiap-tiap hari dan keluarga dia lain-lain. Tukar-tukar pula. Kan? Tapi dia lepas. Dia aja budak kan. So siapa-siapa saya tengok ramai tu, siapa yang saya dekat saya pegang dia. Saya pegang dia punya Tangan ke lengan ke. Ya, saya pegang saya ikut masuk. Hari keluarga dia lain. Saya sampai macam tu. Ini masa kat mana bang? Kat Perlis? Tak boleh. Okey. Masa sekolah. Sebab dari sana saya fikir balik, itulah yang saya minat. Okey. Wayang. Darah tu. Dan masa kampung kita tak ada elektrik. Ketua kampung dia ada TV. Kalau lain tak ada. Sebab masa TV besar-besar, dia boleh kunci, ada pintu. Ya, betul. Ada kaki. Betul. Lepas tu dia guna bateri. Oh, okey. Dia tap dengan bateri. Bateri yang kereta tu. Dia tap. Dia buka. So kita budak-budak ni, macam saya dia tak perlu bagi tahu saya pukul berapa. Setiap minggu macam katalah pukul Jumaat pukul 4 petang, okey. Ultraman. Okey. Sama si ingat. Saya mesti dekat depan dia. Intisari rancangan dah hafal. Betul. Dia orang semua sumbat kat ruang tamu dia. Kita yang tak dapat sumbat tu, kita kat tingkat-tingkat pun kita tengok Ultraman. Yelah. Selit-selit lah. Yelah. Tempat dah penuh. Ya. Okey. So bila tengok dah habis, balik kita Ultraman sendiri. Kau jadi angkasa, aku angkasa. Kau jadi raksasa. Aku jadi Ultraman. Kan? So improvement tu. So dari kecil saya fikir balik, kenapa saya minat sangat wayang ni. Okey. So sampai saya pergi interview, dapat. Tapi kena bayar. Ini untuk belajar Dia minta kena bayar Macam yuran 700 ni. lebih dengan 800. Masa Okey. tu duit tak ada. Macam mana 800 bukan 800 sekarang. Kalau banding balik dia dah kurang-kurang I think 3,000 4,000 macam sekarang. Kurang lah, betul. Sebab nilai wang tu dah wang lain. ketiga itu. So macam mana saya orang tolong. Tolong lagi bang. Yang jadi DJ tu pinjam duit kat saya. Bagusnya. Kau minat sangat, kau ambil. Wow. Dia bagi 3,800 kat bang. Wow. Sebab masa saya tolong tu, saya tak ada gaji. Saya jadi DJ tak ada gaji. Saya jadi assistant dia je. Dia bagi. So masa itulah saya first step masuk dalam bidang lakonan ni. Yang itu adalah macam sekolah. Sekolah lakonan. Dia cikgu dari Singapura. Director Singapura yang popular. Okey. Dia buat satu drama very popular. Meletup kat situ. Okey. So itu kira permulaan Kenji Sawahi dalam industri ni. Bang, belajar bang. Berapa lama bang kiranya? Dia dalam setengah tahun. Setengah tahun. kejap Short je. course. Okey. Short course setengah tahun. Tapi dia masa tu kena tinggalkan kerja semua. Yelah, fokus belajar. Fokus. Lepas tu duit tak ada. Masa tu seksa juga. Orang kita tak tahu kita laluan kita macam mana. Kita learn from the hardcore. Okey. Saya masa tu sampai tak ada duit nak makan. Pergi cari mi segera. Bukan brand tapi brand yang ciput. Okey. Yang murah. Yang murah je. Ya, 5 bungkus, dia stiker, dia masuk stiker, jual RM1. Beri mi yang itu. Yang itu. Okey, Untuk hidup. Resell. Ya. Dan tak dapat beli telur. Tak ada duit yang lebih untuk beli telur. Okey. So beli mi tu untuk save cost, satu hari 2 sarapan je. Kalau dia kena tidur lewat, bangun lewat, makan
dah dekat tengah hari. Dengan malam je. Satu hari 2 kali je makan. Sebungkus je. Okey, faham. So kadang-kadang terlalu lapar. Masa tu bawah sekolah kami ada restoran, restoran Cina. Bila dia dah letak meja-meja kat luar tu, kita tengok orang tak habis makan, kita maki terus. Kita nak makan tak ada, orang nak makan, tengok tinggal berapa banyak kat situ. Lepas tu apa Kita sambung? terasa. Sebab lapar, kita ambil tuala yang besar-besar, kita ikat pelut. Aduh. Dah tahan. Okey. Itu betul-betul nama ikat perut lah Dia Definasi yang dah tepat definasi dia tepat betul. Masa tu masih kekal nak juga dalam bidang ni. Okey. Tapi Tuhan tahulah, Tuhan tahu apa yang kita melalui. Struggle dia. Saya tak pernah jadi extra. Alhamdulillah. First project dah jadi main. Jadi bila yang melangkah ke daripada pelajar Lepas tu professional. sekolah tu dia dapat projek. Masa tu baru start nak swasta. Okey. Baru start nak swasta. Dan swasta dia tak bagi semua, dia bagi sikit-sikit. Kan. Masa tu masih tumpu pada panggung minggu ini. Okey. Dekat so company yang sekolah saya dapat. Okey. So daripada nak save cost, dia cari murid-murid di antara tu jadi main. Student, okey. Sebab saya tinggi. Mungkin saya kacak kot, handsome kan masa tu muda. Sampai sekarang handsome lagi. So saya dipilih untuk jadi main. So saya tak pernah lalui extra. Okey. So jadi main, dia untuk nak naikkan projek tu, dia angkat satu perempuan yang jadi girlfriend yang ada nama. Oh, siapa bang? Match balik. Masa tu anak Linggopo. Okey. Dia cerita Linggopo pun okey. dia famous dalam bidang drama Melayu. Okey. Minggu ni. So anak dia masa dia dah apa 4 sekawan semua dia dah ada. Dah ada nama lah. Dah ada nama, dia bawa untuk match kita. Okey. Lepas tu habis projek tu, gaji jangan sebut lah. Memang banyak murah. Tapi kita dah tak kira gaji. Kita seronok. Nak peluang kan. Nak peluang. Betul? Lepas tu, second project, dia pula ambil Angelin Tan. Wow. Jadi partner saya. Masa saya kenal Angelin Tan lama. Second project saya jadi main juga. Angelin Tan pula yang dah popular. Dan dah nama, dia jadi sparring saya. Partner sparring saya. Itu yang saya jangka sampai sekarang. Saja. Tapi bila kita baru 1, 2, 3 projek, orang tak kenal siapa saya lagi. Tak kenal. Sebab drama bukan semua producer tengok. Betul. Dan drama dia bukan meletup sekejap. So dia kena ambil masa. So macam mana nak hidup? So kita kenal orang-orang teknikal, production kita. Ketua-ketua dia ajak nak kerja ke? Nak. Sebab kerja, kita dah dapat makan. Dapat gaji. Betul. Itu kita dah dalam 2-3 bulan kita dah tak perlu fikir. Save cost lah. So saya pernah jadi kru. Okey. Saya pernah dalam kru, saya pernah jadi assistant lighting, assistant cameraman, track. Jadi track kena personal mic king. Saya kena jadi mic king. So kita ikut ongki. So bayar, lepas tu kita kerja. Lepas tu dia kata saya ada aim. Dia kata macam tu dalam 3 ke 5 bulan 5 tahun saya akan jadi sebagai director. Okey. So saya pergi belajar. Belajar, lepas tu saya pergi production pula. Production saya pernah jadi propman. Okey. You tahu propman yang first apa cikgu ajar? Apa? Propman. Tak tahu bang. Okey. Propman kita jadi orang jadi prop kan. Cari prop. First cikgu akan ajar, jangan fikir beli. Fikir buat. Jimat guna Kalau use. wang RM1 boleh beli, saya tak perlu you. Okey. Budak-budak pun boleh buat. Betul. Tak perlu kau. Saya kata. Kau kena fikir DIY. Masa tu belum ada voting DIY lagi. Kan? Kena cari buat sendiri. orang yang buang, orang yang boleh repair balik. Kita macam mana dapat dengan tanpa zero cost. Kita diajar macam tu. Bukan semua
tak adalah bos beli. Tak adalah bos beli. Tak ada. Okey. Kita tak diajar macam tu. Because kita learn how to creative. How to reka. Betul. Upcycle. Yes. Recycle the thing, upcycle the thing. Betul. Macam mana lah. Pandai-pandai kau lah. Yalah. Orang kata apa Janji dalam ada. prop man. Director tak kira you dapat macam mana. You curi ke, Asalkan rompak ke. ada. Aku Asal tahu masa benda nak tu guna ada. ada kat situ. Bila Yang aku cerita latar belakang aku tak Tak tahu. tahu. Kau rompak ke, nanti polis kena tangkap you ke. Not itu my tak ada problem. tahu. No my problem. Okay. So jadi macam tu lah. Saya jadi prop man. Saya pergi jadi konti. Okay. Saya pernah jadi AD, Assistant Director. SMPM, PM. Wah. Baru saya nak director. Semua Okey. dah. 89 saya belum nak director. Masa jadi PM saya masih lagi ingat saya pergi bawa Mahmud Jun. Mahmud Jun. Yeah, dia tinggal kat Selayang. Okay. Wow. Kena Sebab ambil kat rumah saya lah. tengok Legend. cerita Piramli. Piramli, betul. Tak putih. Saya minat dia. So saya pergi bawa dia. Dia orang dia very very funny. Okay. Very seronok, very Okay. friendly. You tahu Pak, dia first dalam masuk kereta saya apa dia cakap? Betul. Kenapa? Bandaraya tu sapu aku punya TV. Aku punya peti ais. Satu-satu TV yang saya ada dia sambit juga. Sebab dia tak bayar cukai pintu. Lesen. Cukai pintu. Memang seronok. Okay. Saya bawa dia sebab nak pergi Penang syuting. Masa tu. Okay. Oh, jauh perjalanan. Banyaklah boraknya. Jadi daripada KL ke Penang lah. Itu Banyaklah sebab tu saya ingat dia sampai hari ni. Dia maki bandaraya sebab dia tak bayar cukai pintu. Okay. TV dia kena ambil. Kenalah. Kena rampas lah. Kena rampas. Mungkin dia tak ambil tahu ke yang Terlupa surat datang ke apa, kan dia busy. rumah dia. Sebab tu saya rasa dalam bidang ni kita ni sekarang saya rasa sekian. Saya rasa kesian. Sebab banyak seniman-seniman kat Malaysia ni saya terasa waktu mereka tak ada, mereka kehidupan miskin. Susah. Mahmud Jun juga. Rumah dia buruk-buruk Hujung-hujung je. nyawa mereka. Kan? Dan waktu saya pernah kerja kat Singer tu, jual-jual alat-alat elektrik kan, Singer sing. Saya pernah masuk satu pelakon macam rumah. Masa tu saya tak kenal dia, perempuan. Okay. Kau dia minat nak beli apa? Nak minat peti sejuk ke apa benda. So saya layan dia. Sebab saya masuk dalam rumah dia, saya nampak dia ada anugerah. Okay. Pelakon pembantu yang terbaik. Okay. Trophy. Award. Yes, Trophy, dekat rumah dia. Oi, ni pelakon ni. Kan? Tapi saya tak tahu dia. Saya tak ingat dia siapa. Dia jadi pelanggan saya. Pun sampai tak dapat bayar bulan-bulan. Tak banyak pun. Berapa 45 ke 50 ringgit sebulan je. Dan dia beritahu saya, adik boleh tolong tak? Kalau nak tarik balik pun datang malam. Okay. Tak nak malu. Dekat kampung-kampung. Itu saya pernah jumpa. Okay. Dan saya pernah jumpa artis saya masa tu. Dan bila saya masuk dalam bidang ni, saya terasa benda ni memang terjadi. Banyak yang mati miskin. Bila tak ada meninggal, tunggu pertolongan. Kadang-kadang kita tak boleh salahkan bidang kita juga. Sebab dia ada dua pada saya lah. Yeah. Dia ada positif dan negatif. Banyak yang pelakon-pelakon yang popular, bila waktu dia popular, dia meletup, duit yang dia dapat tu banyak, tapi dia tak pandai untuk meratur, menguruskan financial dia. Dia masa dia ada, dia spend je. Ya. Uruskan Dia kewangan tak tu. ada, baru dia terasa. Faham? Macam ada satu komedi yang meletup dulu pun, saya nampak dia sekarang susah. Dia tak. So jadi saya, itu pelajaran saya jaga. Saya tahu bidang kami ni dia lain.
Kadang-kadang boleh sibuk 6 bulan. Betul. Kadang-kadang 7-8 bulan tak ada kerja. Betul. So bila you ada, you tak boleh beli je. Betul. Macam saya first you tahu tak, saya first thing saya shooting, saya cut dekat Tun Dr. Ismail. Okay. So saya kena naik bas dari Ceras, masa tu saya pindah dari Setapak, Ceras, Maluri, minibus ke Kota Raya. Okey. Kota Raya bas Srijaya. Okay. Baru sampai Taman Tun. Oh. Okey. Dia ingat lagi tau perjalanan tu. route tu, Ingat lagi. So saya kena bawa baju. Okay. Saya kena bawa baju minibus, you tahulah. Dia kadang-kadang sebelah badan kat luar. Ya, sempit. Tak ada masuk, dia kena sebab you kena tangkap juga. Kalau tidak kena tunggu yang next trip. Sesak. Betul. So dia bila sampai sana, tak nak pun kena naik. Pegang kuat-kuat kat dalam tu. Luar kita And macam hope terbang. for the best. So kita kena ambil bag, kita ambil baju macam tu je pergi. Kan? Bila saya berhenti, saya tengok orang yang bawa kereta. Tak apa. 6 bulan saya kena beli, macam mana pun saya kena beli satu kereta. Sebab tu saya bila saya bawa kereta, tengok orang naik minibus, saya kesian pada mereka juga. Pasal dah rasa. Masa melalui. Kita dah rasa benda tu. So bila saya mula dari bidang ni, saya pergi Taman Tun, director Suhaimi Baba. Okay. Start dia, bila film belum start lagi, dia kena rehearsal. Okay. 1 bulan Okay. dekat studio. Dia ada workshop. Ya. So bila pergi studio, rehearsal kadang-kadang sampai 1 pagi, 1:30 pagi, 2 pagi. Lewat lah. Dah tak ada bas. Tak ada bas, Yelah. kita tak ada duit nak panggil taksi. Tak mahal. Lepas midnight 12 jam, midnight 12, dia akan naik double charge. Betul. Taksi. Taksi. Saya pernah tidur kat bus station. Aduh, tunggu sampai pagi bang Yes. Oh. Pagi pukul 6 bus dah ada saya Ya. datang. Balik. Kita melalui benda-benda ni. Susah tu dulu. Bawa baju semua, tidur kat bus station. Kan? So bagi saya melalui. So bila macam saya saat ni, kalau saya ada, bila first saya beli poton saga. Okay. Poton saga. Masa tu tak silap saya Wira. Okay. Okay, lepas tu. First saya dapat kereta tu Wira. Oh, Wira. Saya nak beli kereta. Katalah deposit dia 2,000. Bila saya ada 2,000, saya tak beli lagi. Oh, cukup. Saya kena ada 6,000, saya boleh beli 2,000 lebih, deposit. kan? Sebab saya tak tahu Apa yang kedatangan jadi. 6 bulan saya ada kerja tidak. Rosak ke tak rosak kereta tu nanti. Nak Saya ada servis. kena plan macam tu. Yes. You baru betul-betul boleh hidup. Betul. You tak boleh kelang kabut. Jangan ngam-ngam. Yang ada you beli, Itu yang saya terasa. Ya, faham. Yang tak planning. You kena planning macam mana simpan duit, macam mana nak pakai duit tu, berapa bulan. Berapa bulan you tak ada kerja. Ada datang tu, kerja tu bonus lah. Ya. Betul lah. So bagi saya, ada kedua, kalau yang first planning. Planning banyak yang susah sebab dia tak tahu planning. Ya. Okay, ada dia spend je, dia spend je. Kedua, gaji. Orang-orang seni kita ni, termasuk saya rasa DJ ke apa ke. Sebab saya pernah pergi kerja Hollywood, saya pernah kerja Hong Kong, Taiwan, Thailand, Korean, China, saya pernah pergi. So jangan cakap jauh. Tentang kita je. Kita berbanding dengan Singapura, berbanding dengan Indonesia, dengan Thailand, bayaran artis kita ni atau pekerja-pekerja kru production kita ni memang rendah kalau banding dengan mereka. Negara-negara sebelah dia. Yeah. Kalau katalah Indonesia, macam saya yang boleh hidup 40 lebih tahun, yang ada nama, dah hidup kaya raya. Orang gaji dah 5-6 orang. Okey. Itu kalau dekat sana lah. Kalau di sana. Sebab tu kita memang underpaid. Underpaid. So
Itu pun satu alas sebab lah. macam mana artis kita susah. Kan? Okay, Sebab faham. yang bagi saya, orang pernah bagi tahu saya, kalau seseorang dia kalau dia boleh hidup dalam bidang kerja dia tu lebih dari 10 tahun, mesti ada rahsia dia. Betul. Mesti ada kelebihan dia. Ada sebab. Kalau tidak, dia tak akan lebih 10 tahun. Betul. Dan dalam bidang kita ni, dalam kita seni, tak kira DJ ke apa, walaupun gaji kita tak tinggi sangat, tapi kenapa kita masih boleh nak ada dalam bidang ni, sebab passion kita. Kita nak tu, kita Minat. sayang, kita minat benda tu. Passion. Okey. Baik, bang, kita nak masuk sikit bang cerita mengenai filem yang menjadi fenomena juga sebenarnya. Saya tak pasti itu adalah filem pertama abang ataupun tidak. Maria Mariana bang. Ya, betul. Oh, ini orang kata box office ketika itu. Dapat berlakon dengan pelakon-pelakon yang hebat masa tu bang. Sienna Zain, Era Fazira, Dato' Awi, Awi. kan? Macam mana bang ketika tu bang dapat tawaran untuk filem Maria Mariana tu? Masa tu nama saya, dalam bidang ni saya terpaksa terima 3 orang dalam bidang ni. Bersyukur dan saya memang hutang budi. Bila first saya jumpa Mark London. Arwah kita. Okey, betul. Dulu pengarah FDM. Betul. Masa tu saya jadi kru, jadi soundman. Director tak dengar dialog, saya yang jaga dialog. Okey. Sebab dia masih portable lagi. So saya selalu dekat dengan director. So dia tengok, kau pandai cakap Melayu, boleh berlakon. Dia tanya je, abang boleh, saya dari kelas lakonan Singapura. Oh bagus, next project abang bagi. Next project je, dia bagi terus supporting. Dia lawyer. Dia yang bawa saya masuk dalam bidang drama Melayu. Sebelum ni semua drama Cina. Ya. Dia yang bawa masuk saya sampai hari ni saya dapat berjuangan dalam drama Melayu, filem Melayu, dalam industri Melayu ni sebab Mark London yang bawa saya. Yang crossover. Yes. Itu yang pertama. So orang kedua, Datuk Yusuf Salam. Yes. Dia tawarkan saya jadi supporting. Sebab jadi mafia, gangster yang lawan Kongsi gelap. Ya. Yang Kak lawan Maria kerja ni Fahira dengan kan. So dia masa tu nama saya tak ada siapa banyak sangat kenal. Tahu saya boleh berlakon dalam Melayu. Gitu-gitu je lah. Tu. So dia bagi chance. So masa tu tiba-tiba filem tu meletup. Dia jadi title $6 million man in Malaysia. Kan? Betul. So itu rumah yang dekat atas bukit tu dia beli sebab filem tu, dari filem tu betul. Masa tu belum lagi dia belum tak sentuh tanah tu. Sebab tu masa kita shoot kat rumah, bila rumah dia dah baik, ada shoot dekat rumah dia, Safiq, Samsul masih kecil-kecil lagi. Saya masih dukung mereka lagi. Dengan Syami. So dia yang orang director yang naikkan nama saya. Bagi peluang. Ya, sebab kalau drama you nak naikkan nama you, dia memang slow. Kan orang tengok gitu je. Lepas tu dah lupa. Ada drama baru. Tapi bila film dia meletup, dia lain. Dia bawa sampai sekarang. Dia jadi pop culture. Yes. Astro ada retayang mana-mana meletup. Orang masih dekat social media tulis, canggih lah, apa lah kan. So dia terus nama saya naik. Masa tu sampai ada 7-8, 8-9 job setiap bulan. Wow. Sampai orang nak cari main, saya tolak. Saya nak jadi supporting je. Sudah. Tak nak main. Thank you very much. Supporting je. Itu nombor 2. Yang ketiga bang. Sebab supporting, saya boleh lari 2-3 set. Main tak boleh. Ya, kena fokus. Kena ada kat sana all the time. Itu. So sampai hari ni, bila Datuk panggil saya tak pernah tanya mas kahwin saya. Sampai hari ni tanya Datuk. Payment.
Dia bagi berapa saya terima je. Sebab saya bersyukur dan saya rasa saya hutang budi. Hutang budi. Yes. Tapi Safiq pernah kerja dengan Samsul. Samsul tak pernah panggil saya. Safiq pernah kerja. Syamin dia jadi producer. Okay. Saya tanya mas kahwin saya macam mana. Sebab saya tak berhutang budi dengan dia. Okey, betul. Betul. Saya berhutang budi dengan bapak dia. So bapak dia panggil aja On. melainkan date tak boleh. Kadang bapak dia kata tak apa. Episod ni saya tinggal next. Saya buat episod lain ni. You free, you bagi tahu. Sampai macam tu. Sampai hari ni Datuk saya datang dia, saya jumpa dia, saya pergi peluk dengan arwah Mak London juga. Saya jumpa dia, saya kena peluk. Lepas tu saya tak pernah tanya Datuk mas kahwin saya sampai hari ni. Berapa dia bayar, saya terima je. Sebab dia nakkan nama saya. Okey. Yang ketiga, Julian Chia. Okey. Julian Productions, Penang. Dia yang bagi saya peluang untuk sebagai director. Sebab dia belajar dari London. London ke Amerika saya tak lupa. Dia from as director. Saya pernah jadi PM dia. Saya pernah jadi assistant director dia. So dia bagi peluang. Okey. Jadi director. Yes, jadi director. Dia lepas tangan macam tu je. Wah. Yes, dia kata saya takkan sentuh. You buat. Sebab dia tahu bila saya senang, saya ada cerita dengan dia. Storyline, cerita angle, cerita macam mana dia lepas bagi. Dia percaya. Percaya sangat. Okay. Dalam masa tu ada pula yang cabaran. Ada producer yang luar, dia tahu dia nak buat projek. Sebab dia kena rental equipment semua kan. Okay. Kenapa kau ambil Kenji? Kenji tak pernah direct. Okey. Busuk Ada hati. juga ada juga yang mesti merujuk. ada halangan. Okey. Kan? Kalau macam tu, you ambil duit, buang dekat laut, tak ada beza, dia kata. Jahatnya. Saya ada director-director yang boleh bawa kan, boleh buat. Mesti ada halangan. Okay. Tapi dia percaya, dia takkan cerita saya. Lepas habis projek, sukses, dia baru cerita balik. Ada orang cerita macam tu. Dia tak nak bagi Tapi down. orang yang cerita tu berhadapan dengan saya, bila dia tengok editing semua, oi Kanji kau best lah. Oi. Good lah project you. Sound everything good. So saya tak sangka dia cakap macam tu. Talam Tapi dua dia muka. cerita balik. Okey. Sebab bila Tak lah, dia bukan talam di muka lah. I think dia underestimate lah. Okey. Underestimate. Faham. Tapi you kena usaha juga. Yelah, of course. Saya pernah 7 seminggu tak tidur-tidur. Buat draft. Every single dialogue, every single angle, kamera, buat draft. Wow. Komitmen So you Mesti dia job. bila selalu orang cakap dengan saya, the chances only giving the people who stand by. Kalau orang yang tak stand by, peluang tu datang, you tak dapat tangkap. Betul. Dia akan You tak pergi ke nampak. orang yang stand by. So kena macam dia stand by, katalah okay, sebagai pelakon, you bukan tiap-tiap, dia mungkin 3 bulan ni sibuk, 2 bulan you free kan. 2 bulan ni kenapa you tak pergi belajar language ke, pergi martial art ke? stand by you sendiri, buat apa yang patut. Okay, biasa kita tengok macam kita lakonan ni, dia lakon balik apa yang dunia berlaku sekarang. Ya. Setiap hari benda. Betul. So dia baru natural. Ya. Macam katalah Chow Kway Teow. Kan? Chow Kway Teow 3 store. Kenapa store tengah tu dia meletup dan 2 tepi tu senyap Biasa je. Kenapa? Mesti ada sebab dia. Betul. Bila you pergi makan, you kena tunggu kan? Masa tunggu tu, kenapa you tak tengok perhati apa benda yang dia masak dulu? Dia masuk bawang dulu ke? Cara masak tu. Dia masuk telur dulu ke? Dia karang dia masuk dulu ke udang dia. Sebab ada benda yang kalau dia masukkan awal, dia akan jadi terlalu masak, tak sedap. So dia mesti ada cara dia. Kalau you perhati, masa you tengah duduk tunggu tu, berhati macam mana buat. Kalau satu hari you jadi penjaja sebagai Chow Kway Teow, you tahulah cara dia nak buat. So dia jadi natural. Okey. Learning from observation. Okey. Learning from the life. Kan you duduk kat bas, you tunggu pun you perhati orang gila tu macam mana buat. Satu hari you Dia jadi kau boleh buat jadi peluang tu lakonan. datang sebagai watak orang gila. Senang lah. You natural.
Sebab saya pernah baru-baru ni 2-3 tahun ni saya pernah pergi shoot satu telemovie dekat Alostar. Di kampung. So waktu tak ada scene saya mesti lepak kat ambil angin kampung sedap. Sambil tu masuk angin keluar asap kan. Okay. So makcik-makcik tu panggil, Adik. Saya tengok belakang saya. Okay. Ya, Mai. Dia panggil Mai. Ah. Makcik belanja you kopi kampung. Wow. Cubalah. Kopi dia memang letup lah. Sedap Dia tak macam kopi boleh kita lihat tebus punya. tak ada dia pekat. Hitam pekat ni. Sedap. Ini kuih makcik buat. Saya terima kasih makcik. Sedap memang makcik. Makcik senang-senang ni tak tengok TV ke? Alah, drama sekarang makcik bukan semua yang layan. Okay. Tak macam dulu dia kata. Okay. Makcik kenapa? Orang dulu lama macam kau ni bila berlakon berjiwa. Faham? Pelakon-pelakon baru-baru ni dia berlakon je tanpa jiwa. Makcik cakap macam tu tersentuh hati saya. Dia kata makcik dia buat misalnya makcik pukul lepas berita kan 8:30 ke 9 makcik tengok TV. Tengok TV terlalap. Kan? Tertidur. Bila bangun pukul 11 lebih 12 kan. Budak tu lagi. Dia ingat drama belah habis lagi. Dia bawa otak lain. Cara berlakon dia sama. Cerita lain. Tonation dia sama. So dia tengok jam, dah drama lain. Dia ingat drama yang sama. Orang sama. Tapi orang yang sama, cara berlakon pun sama. Yes. Okay, faham. So dia makcik kan, sekarang saya tengok drama pun saya pilih. Kalau ada orang-orang lama berlakon, saya apa yang saya suka saya mesti layan. Baru tengok. So orang-orang kampung lah yang layan TV ni. Kalau dia cakap macam tu, kita sentuh hati tau. Ya, betul. So kita bila buat sesuatu kita kena bersungguh-sungguh. Walaupun tak kira orang tengok ni RTM ke ni Projek Astro ke kecil apa je gitu. Kita buat betul-betul. Mesti ada satu orang yang dapat menilaikan kau. Hargai. Menghargai kau. Benda tu. Sekejap. Di antara berlakon ada direct. Di antara direct tu ada juga buat persiapan sendiri untuk nak direct. Kalau tak ada berlakon, tak ada direct, pergi tengok orang pula perangai orang macam mana. Tak penat ke? Bila yang rehatnya? Okey, waktu rehat saya layan TV pula. Okey. Layan dulu katalah kita layan DVD, Blu-ray kan. Saya suka tengok wayang. Kat rumah saya rehat, saya mesti tengok wayang. Setiap hari saya paksa saya tengok 1 ke 2 wayang atau pergi panggung. Itu jadi pelajaran saya. Okey. Take course. Okey. Tengok angle orang, tengok orang bercerita, telling story, storyline, lepas tu cara lakonan dia. That's learning. Okay. Waktu rehat kita pun dapat belajar. Okay. Dan yang first project saya, baby saya direct tu, saya waktu tu Alice Woon. Dia baru dapat award Best Actress Anak Sarawak. Saya ambil dia jadi main saya. Sebab tu saya kenal Alice Woon lama. I see. So macam itulah saya melalui. So orang-orang yang perlu saya berterima kasih, saya kena berterima kasih. Betul. Sebab ada mereka adalah baru ada saya. Adalah kenang jasa lah. Proses tu tidak pernah berhenti. Sebab tu saya sampai hari ni ada budak-budak Aswara, ada yang college, dia ada final project, dia panggil dia dekat Facebook, dia jumpa saya, uncle nak ambil you berlakon ke boleh ke apa ke. Memang bajet dia mereka tak ada. Saya pergi juga. Kan? Saya pergi tolong mereka. Sebab dulu orang tolong saya. Saya bagi, saya tahu memang susah. Sebab mereka tak confident. So setiap angle mesti ambil. Betul. Kerja mesti pagi sampai pagi. Betul. Lama Dia tak tahu apa yang boleh pakai, apa yang yang tak nak. boleh pakai. Sebab dia tak confident. Macam kita dia turun padang dia, saya tahu apa yang saya nak pakai. Ambil tu je. Kan. So memang susah. Token ada, tapi memang tak banyak. Tapi saya punya buka hati saya untuk menolong mereka. Sharing lah. Untuk sharing. Tapi artinya kalau buat projek macam tu, Abang Kenji pun masih hajar lagi. Okey, you patut buat macam ni. Tak ada. Tak ada. Dia aja. Saya style saya macam tu.
dulu yang pernah ikut saya pun jadi konti saya, jadi AD saya, dah jadi director. Dia dah panggil saya sebab saya master dia. Dia panggil saya malu-malu. Kan? Okay. Nak takut-takut. Tak apa, you panggil je, you cuba. Bila saya jadi pelakon, saya tak akan sentuh director punya arahan. I don't ever cross the line. Yes. I sekarang pelakonnya. Walaupun student. So, student pun sama. Saya akan, bila apa saya nak tukar dialog ke apa, saya berbawa bincang. Kalau saya dialog ni saya main macam ni, boleh tak? Kalau saya yang ni saya bawa ke belakang. Dia dari kelakar. Okay. So saya akan berbincang dengan director. Sebab saya diajar first course dari sekolah lakonan saya. Dia tak ajar lakonan, tak ada apa, respect. Okay. Puncture. Okay. Dia tata tertib, tata tertib dia diajar dulu first course. Itu dia punya dalam few siapa yang you perlu hormati. Respect. The bigger decision is director. Yes. Because director is control the whole story. You only your part. So dia nak gabungkan semua orang punya part jadi storyline. So you kena bawa bincang. Okay. Kalau dia decision dia macam tu, you kena ikut. Dia the final decision. Sebab dia ketua. Ya. Sebab tu saya jadi pelakon. Bila budak-budak yang pernah ikut saya sudah jadi director, saya ikut pun dia tak rasa tak selesa. Sama juga dengan budak-budak murid Sora. Kan? Saya bawa bincang juga. Walaupun dia belum jadi director. Ya. Kita kena hormat Respect. antara satu sama lain. Bukan umur itu tak menjadi isu, tak menjadi. Ya, betul. Respect je. Janji faham apa yang masing-masing perlu lakukan lah. Betul. Okey bang, kita dah borak panjang sebenarnya dan Abang Kenji pun sebenarnya banyak pengalamannya dalam bidang ni. Macam-macam genre cerita dah pernah buat sebenarnya. Macam-macam watak juga. Ya bang. 10 episod boleh habis cakap. Ya. 40 tahun lebih bang dalam industri kiranya. Okey, yang ke depan bang, mungkin ada projek-projek abang yang mungkin abang mengarah ke berlakon. Dan bukan saja di Malaysia, di luar negara juga. Ada. Yang ke depan ni. Luar negara saya belum dapat offer lagi. Okay. Tengah tunggu. Kalau ada, insyaAllah. Sila hubungi saya selaku manager. Okey. Saya lah kuli, saya lah bos. Okey. Terus direct panggil saya. Kalau nak dapat nombor saya, FDM, seniman boleh dapat nombor saya. Kalau tak ada. Okay. Ada from agent. Okey. Saya baru habis satu super tele. Okey. Dapat dana dari Finas untuk veteran punya super tele, baru habis tengah editing. Ini abang shoot, abang pengarah. Saya mengarah dan saya berlakon. Okey. Jadi atuk yang masa raya tu tengok berjambang. Itu untuk jadi atuk. Okey. Sebab projek tu dah habis shoot, tengah editing, sebab tu saya cukul. Clean shave. Okey. So saya tengah shoot Polis War, ada satu hari lagi. Hari tu sepatutnya minggu depan saya datang interview. Saya kata saya pukul 2 baru sampai Subang Airport. Kalau 3 nak sampai sini tak sempat. 2.30 ke 2.30. Tak sempat. Kalau pukul 4 saya boleh. Dia kata 4 ya, kita dah studio tak ada. So dia selalu, sebab tu baru tunda sampai hari ni. So saya kena pergi balik Sabtu ni. Terengganu bang Terengganu. Okey. Sabtu ni Ahad shoot, Isnin balik. Itu last day saya. Polis Evo bang Polis Evo. Dia jahat ni. Tapi hati dia baik. Okey. Nak bagi hit. Jangan cerita. Tak boleh spoiler. Okey. Polis Evo. Next one. Okey. So yang tengah tunggu dia belum lock lagi. Ada untuk Astro juga. Astro show. Blood Brother 2. Sebab dia dah tapi belum final lock. Dia sebab dia tengah shoot projek lain. Mungkin kan tunda pada ujung tahun ke ujung tahun. InsyaAllah. Adalah tu. Kalau dah rezekinya mesti akan dapatnya. Rezeki tu tak. Kalau you punya, dia takkan lari mana. Betul. Kalau bukan kita punya, nasi nak masuk mulut pun boleh jatuh balik. Dia terjatuh. Kan? Itu perumpamaannya lah. Okey bang, kita nak ucapkan bang terima kasih banyak-banyak bang untuk sesinya hari ni bang. Semoga abang kekal sihat. Kekal lancar. Lagi satu, bukan setakat job. Siapa nak jadi orang rumah pun boleh juga. DM. Masih bujang ni.
ni. Masih bujang. Saya dah borak tadi. Masih bujang tak pernah berkahwin Masih bujang. Nampak. Awak jangan try Saya abang nak orang lain. Okay bang, sihat selalu bang. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang di Borak Selebriti yang lain. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.